Menakjubkan, kejayaan yang sungguh luar biasa dengan pembiakan pokok buah-buahan ini. Saya masih tak percaya dengan hasilnya. Hari ini saya akan tunjukkan kepada anda teknik baharu untuk membiakkan pokok buah-buahan anda menggunakan bahan-bahan yang mungkin sudah ada di rumah anda. Dan apabila anda melihat hasil akhirnya nanti, anda pasti tidak akan percaya. Mari kita mulakan. Perkara pertama yang kita perlukan ialah gunting dahan kerana sudah tentu kita perlu memotong dan menyediakan keratan batam kita. Kita juga perlukan besen kecil yang akan menjadi tempat kita melakukan hampir keseluruhan proses pembiakan ini dan pisau pemotong kata yang akan kita gunakan sedikit masa lagi. Kita juga perlukan serbuk kayu manis. Anda pasti sudah ada sedikit di rumah dan nanti saya akan tunjukkan dengan tepat untuk apa kita akan gunakannya kerana ia mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kaedah ini. Dan sekarang, inilah salah satu rahsia pembiakan ini, daun pokok dedalu, willow. Ini sangat penting bagi kita kerana pokok dedalu mengandungi sebatian semula jadi yang berkaitan dengan pengakaran dan ia akan membantu kita menyediakan air untuk melendam keratan kita. Dan sudah tentu, kita juga perlukan watak utama dalam video ini, keratan kita. Dalam kes ini, kita akan mencuba dengan 3 jenis pokok buah-buahan yang berbeza. Keratan pokok lemon, keratan pokok peach dan satu lagi keratan pokok jambu batu. Dan akhir sekali, kita perlukan sekeping kecil polistirena kembang. Bergantung pada negara, anda mungkin mengenalinya sebagai polistirena, styrofoam atau pelbagai nama lain. Sekarang, mari kita mulakan prosesnya. Perkara pertama ialah mendapatkan keratan kita. Untuk itu, kita terus pergi ke pokok buah-buahan kita dan dengan menggunakan gunting dahan, kita potong 1 dahan jambu batu, 1 dahan lemon dan 1 lagi dahan peach. Setelah kita mempunyai ketiga-tiga keratan tersebut, kita akan sediakannya. Kita buang ranting-ranting kecil dan hampir semua daunnya. Kita boleh tinggalkan sedikit daun jika mahu, tetapi sebenarnya tidak perlu. Kita juga boleh buang kesemuanya sekali. Kenapa kita buat macam ni? Sebab pada masa ini, keratan itu masih belum mempunyai akar dan kita nak elakkan ia kehilangan terlalu banyak air melalui daun. Semakin kurang bahan tumbuhan yang perlu diselenggara, semakin rendah risiko ia menjadi kering semasa langkah-langkah awal ini. Setelah kita mempunyai keratan yang benar-benar bersih dan siap sedia, kita teruskan ke langkah seterusnya. Sekarang, kita ambil besen kita dan isikan kira-kira separuh penuh dengan air. Dalam kes ini, saya menggunakan air paip, jadi anda tidak perlukan apa-apa yang istimewa. Walaupun kalau anda ada air tanpa klorin, air hujan atau malah air botol, itu jauh lebih baik. Dan sekarang, inilah salah satu rahsia besar kaedah ini, daun dedalu. Kita akan masukkan kira-kira 1 sudu besar terus ke dalam air dan kacau dengan sebati selama kira-kira 30 saat. Pokok dedalu sangat menarik untuk jenis pembiakan seperti ini kerana sebatian semula jadi yang terkandung di dalamnya seperti asid indol butirik dan asid salisilik yang boleh membantu kita semasa proses pengakaran. Jadi kita kacau dengan sebati dan biarkan semua sebatian ini dilepaskan secara berperingkat ke dalam air. Dan jika anda tidak tahu di mana untuk mendapatkan daun atau kulit kayu dedalu ini, jangan risau kerana saya akan sertakan maklumat di bahagian penerangan. Dan jika anda masih tidak menemuinya, beritahu saya di ruangan komen di bawah dan saya akan bantu anda mendapatkannya. Sekarang kita teruskan dengan langkah yang pilihan, tetapi saya sangat mengesyorkannya. Tambah sedikit hidrogen peroksida. Dalam kes ini, kita akan menggunakan hidrogen peroksida 3%, iaitu jenis 10 isi padu yang biasa kita simpan dalam peti pertolongan cemas. Kita tambahkan kira-kira 1 sudu teh ke dalam air dan kacau rata supaya ia tersebar ke seluruh bekas. Dan kenapa kita buat begini? Utamanya untuk membantu kita mengekalkan air dalam keadaan yang lebih baik dan mengurangkan pembiakan mikroorganisma yang boleh menjejaskan keratan tumbuhan kita. Jika hidrogen peroksida yang anda ada adalah jenis 20 isi padu, iaitu kira-kira 6%, kita akan gunakan separuh daripada jumlah tersebut. Dan ingat, langkah ini disyorkan tetapi ianya pilihan sepenuhnya. Jika anda tidak mempunyai hidrogen peroksida, anda masih boleh meneruskan kaedah ini tanpa masalah.
Kemudian, apabila kita menukar air, kita akan tambahkannya semula dengan mengekalkan kadar yang sama. Sekarang kita ambil semula keratan kita dan seperti yang anda lihat, kita ada masalah kecil, ia terlalu panjang untuk saiz bekas kita. Kita perlukan ia supaya nanti ia muat sepenuhnya di dalam bekas pembiakan tanpa terkeluar di bahagian atas. Jadi, kita kira ketinggian yang diperlukan dan potong sedikit di bawah separuh. Sentiasa menyesuaikannya dengan saiz bekas kita. Setelah kita mendapat ketiga-tiga keratan dengan ukuran yang betul, kita akan sediakan bahagian potongan itu. Dan di sini ada satu lagi petua kecil. Jika anda ada lidah buaya atau aloe vera di rumah, kita akan manfaatkan gelnya untuk menyaluti bahagian bawah keratan dengan baik. Kita hanya perlu menyapukannya di seluruh kawasan potongan itu. Langkah ini pilihan sahaja, tetapi ia bagus untuk kita kerana aloe membantu mengekalkan kelembapan di kawasan tersebut dan mengandungi pelbagai sebatian tumbuhan yang boleh membantu keadaan awal keratan itu. Dan sejurus lepas itu, kita akan gunakan serbuk kayu manis kita. Kita sapukan sedikit sahaja pada bahagian yang telah dipotong, menutupnya dengan nipis. Dengan keratan kita yang sudah siap, sekarang tibalah salah satu bahagian yang paling menarik dalam keseluruhan kaedah ini. Kita akan membuat penyokong yang akan membolehkannya terapung di atas air. Dengan bantuan pisau pemotong, kita potong satu segi empat sama bersaiz kira-kira 10 cm lebih kurang 4 inci. Ia tidak perlu ukuran yang tepat. Kita cuma perlukan permukaan yang cukup untuk ia terapung dan memastikan keratan itu stabil. Setelah dipotong, kita buat satu bukaan kecil tepat di tengah-tengahnya. Dan sekarang tengoklah betapa mudahnya. Kita ambil keratan kita dan masukkan dengan berhati-hati melalui potongan itu sehingga ia terpasang kemas. Dengan cara ini, polistirena itu akan berfungsi sebagai pelampung kecil, mengekalkan keratan dalam kedudukan menegak dan bahagian bawahnya sentiasa bersentuhan dengan air. Kita letakkan terus ke dalam besen dan ulangi proses yang sama tepat untuk dua lagi keratan itu. Dan apabila kita sudah ada ketiga-tiganya terapung dan diletakkan dengan sempurna, kita beralih kepada satu lagi rahsia kecil teknik ini, menyediakan racun kulat semula jadi yang ringkas yang akan kita gunakan sepanjang proses ini. Dan sekarang kita akan sediakan racun kulat semula jadi yang sangat mudah yang akan sangat membantu kita untuk melindungi keratan kita sepanjang proses ini. Kita ambil bekas berisi air dan cuma tambahkan secubit serbuk kayu manis. Kita tak perlukan lebih daripada tu. Kacau betul-betul selama beberapa saat supaya kayu manis itu sebati dengan air sebaik mungkin. Tapi perhatian, sebab kita tak akan terus tuang campuran ini ke dalam penyembuh. Kalau kita buat macam itu, serpihan kayu manis boleh tersumbat pada muncung penyembur. Jadi, kita ambil secebis kain kapas atau apa-apa kain nipis yang ada di rumah dan gunakannya sebagai penapis. Kita tuangkan campuran itu sedikit demi sedikit melalui kain terus ke dalam botol penyembur. Dengan cara ini, serpihan kayu manis yang lebih besar akan terperangkap dan kita hanya akan menggunakan cecair yang telah ditapis itu. Setelah siap, kita tutup botol penyembur, sembur sedikit pada semua keratan dan simpan ia kerana kita akan menggunakannya lagi semasa proses penyelenggaraan nanti. Dan sekarang, hampir semuanya dah siap sedia. Langkah seterusnya ialah mengubah besen ringkas ini menjadi rumah hijau kecil untuk keratan kita. Sekarang, kita hanya perlu tutup besen dengan beg plastik hitam dan ikat dengan kemas di sekelilingnya untuk menghasilkan kesan rumah hijau yang akan mengekalkan kelembapan tinggi di dalamnya. Kita letakkan di tempat yang mempunyai cahaya yang baik, tetapi yang paling penting, jangan sekali-kali letak di bawah cahaya matahari terus. Dan penjagaannya sangat mudah. Setiap 3 atau 4 hari, kita buka, sembur sedikit air pada keratan kita dan periksa keadaan airnya. Jika kita berada dalam iklim panas, saya cadangkan untuk menukarnya kira-kira setiap 3 hari. Jika kita berada dalam iklim yang lebih sejuk, kita boleh lanjutkan sehingga seminggu.
Dan setiap kali kita menukarnya, kita sediakan semula air itu mengikut prosedur yang sama seperti yang telah kita lihat sebelum ini. Dan sekarang, tinggal biarkan sahaja alat pembiak kita bekerja dan tunggu untuk melihat sama ada kita benar-benar berjaya mengakar pokok buah-buahan kita. Baiklah, kira-kira 8 minggu sudah berlalu, jadi sudah tiba masanya untuk mengetahui sama ada ia benar-benar berkesan atau tidak. Kita buka alat pembiak kita dan lihat ini. Wow, mengagumkan. Lihatlah betapa hebatnya dan banyaknya akar yang telah tumbuh pada keratang kita. Kita telah berjaya mendapatkan pokok buah-buahan baharu kita dengan cara yang sangat mudah dan hampir tidak mengeluarkan sebarang kos. Sekarang, kita hanya perlu pindahkannya ke tanah. Kita keluarkan sokongan itu dengan sangat berhati-hati supaya tidak merosakkan akar dan tanam setiap keratan ke dalam pasu kecil menggunakan substrat universal. Kita tidak perlukan apa-apa yang istimewa. Kita siram dengan secukupnya dan yang paling penting, kita jangan letakkannya terus di bawah cahaya matahari lagi. Kita perlu menyesuaikan mereka terlebih dahulu. Selama lebih kurang 10 hari, kita letakkan pasu-pasu kita di tempat yang terang atau sepada teduh, tetapi sentiasa terlindung daripada cahaya matahari terus. Hampir sama keadaannya dengan tempat kita letakkan bekas pembiakan kita sebelum ini. Selepas 10 hari itu berlalu, anda sudah boleh letakkannya di mana-mana tempat yang anda suka. Dan lihatlah betapa mudahnya cara untuk memanfaatkan sisa cantasan atau untuk membiakkan sebanyak mana pokok buah-buahan yang anda mahukan. Jadi, kalau anda suka kaedah ini, berikan saya like dan beritahu saya di ruangan komen dari negara mana anda menonton dan yang paling penting, pokok buah atau tumbuhan apa yang anda akan cuba nanti. Kalau belum langgan, sila tekan butang langgan untuk lebih banyak kaedah menarik. Jumpa lagi dalam video seterusnya.